masuk. Tak ada misi yang mana. Belum, tak boleh. Tak settle kot. Aduh, pening lah. Apa lantai dah potong. Kalau ikut arahan mahkamah, JCB tak boleh masuk. Kita ikut arahan. Saya tak buat provokasi pun. Polis pun saya faham, semua saya faham. So jadi tolong bagi kerjasama, saya minta itu je. Bagilah dia orang uruskan. Yang mana yang tak berkenaan kita minta tolong minta keluar. Tak minta yang tak berkenaan kita minta keluar. Yang tak ada berkenaan minta keluar. Yang tak berkenaan. Ya tolong. Semua yang berkenaan. Tak yang tak berkenaan kita minta yang tak berkenaan. Yang tuan rumah kita tak Tuan rumah boleh stay, yang tak berkenaan sila beredar. Tak ada, kita mengamal lah. Tak ada apa-apa, tak masuk dalam rumah Apa kata kunci je sekarang, kunci je. Buatkan Yang tak satu berkenaan sila beredar. kita ikut apa mahkamah kata, kita nak kunci, kita kunci. Tidak berkenaan sila beredar. Sebab kami semua nak uruskan barang-barang yang banyak ni. Gila banyak ni. Dah nak hujan. Baju ni semua. Saya tak nak gaduh. Tapi saya dah sabar sangat. Tolonglah pakai kiri-peri kemanusiaan. Dia kunci-kunci je lah. Tolonglah. Kunci sekarang. Semua orang bersabar tau. Dah nak hujan, tolonglah. Korang bukan tak rasa air turun. Tuan, kunci je tuan. Kami kunci je ikut arahan. Nak semua keluar apa semua, biar barang macam ni semua. Dah nak hujan. Macam dia jatuh barang. Dia tak salah. Orang kat sana tak boleh masuk. Hanya orang yang kat dalam ni orang yang kenderaan je. Itu je saya minta. Jangan dia tuan kita beli barang, jatuhlah barang. Kita bilang lah. Kan? Kita pun faham. Tak apa. Ratu Naga telah mengamuk tadi. Sampai dia kata, betul ke suara aku kuat? Memang kuat sungguh memang dengar suara kau. So apa yang dia amukkan tadi? Boleh komen tak? Okey. Saya nak bagi tahu. Tadi kalau ikutkan arahan daripada mahkamah, ni arahan daripada mahkamah Ya, dekat saya tangan faham. kami. Kami baca, kami faham. Okey. Dalam arahan mahkamah ni tak boleh ada JCB atau every machine yang nak untuk merobohkan yang jentera berat boleh masuk dekat kawasan ni. Kita tidak membantah. Macam tadi tak ada pun apa-apa yang berlaku provokasi. Kita orang sabar, kita orang diam pun semua. Malah kita orang juga turun. Macam tadi saya jerit disebabkan tiba-tiba kau tengoklah dah nak hujan, barang banyak ni and very fragile, dengan barang elektrik, dengan baju-baju semua. Bagilah kami semua penduduk-penduduk semua untuk packing, untuk letak dekat tempat yang lebih selamat apa semua.